Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiq Anaki bin Muhammad Rafiq dari kelas 4 Beta Sekolah Kebangsaan Kuala Lumpur. Jawatan disenang sebagai pengawas sekolah. Tajuk cerita saya ialah kenali sahabat Nabi, gelaran anak Muslim. Sebagai orang Islam, kita wajib mencintai para sahabat Rasulullah SAW dan sama-sama mengenali sirah para sahabat. Sahabat pertama Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar. Kawan-kawan tahu tak, Sayyidina Abu Bakar menginfakkan kesuhatannya Nabi Islam, dan beliau juga ialah seorang sahabat setia Nabi. Manakala sahabat kedua pula ialah Sayyidina Umar Khattab. Kawan-kawan tahu tak, Sayyidina Umar memegang jawatan sebagai khalifah selama 10 tahun, dan beliau ialah seorang sahabat yang bertubuh sasar dan tegak. Beliau meninggal ketika solat subuh. Beranikan sahabat Nabi kita. Jom sama-sama mengenali Sayyidina Uthman bin Affan. Beliau ialah seorang sahabat terkaya Nabi, dan beliau ialah pemurah dermawan dan suka menolong orang susah. Hebat kan Sayyidina Uthman ni? Kalau kawan-kawan nak tahu, jom sama-sama mengenali Sayyidina Hamzah. Beliau ialah bapa saudara kepada Nabi sendiri. Beliau digelar Asadullah atau Singa Allah kerana apabila namanya disebut, maka gemetarlah tubuh kafir Quraisy. Hebat kan Sayyidina Hamzah? Nampak banyak pengajaran yang ada dalam buku ini. Antaranya, sebagai orang Islam, kita adalah rela berkorban, termasuklah harta demi Islam. Kita perlu mencontohi sikap Sayyidina Umar Khattab yang prihatin dengan keadaan sekelilingnya. Seteru itu, secara peribadi mengajak rakan-rakan membaca buku ini. Sekian, terima kasih.